Pernah berkecimpung dalam perniagaan pakaian bayi sebelum terjejas sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP lalu. Namun, itu tidak mematahkan semangat Saadah Ramli 40 tahun yang kini menjadi penghantar makanan dan barang keperluan pula. Apa dilakukannya menarik perhatian dengan menunggang basikal roda 1 atau unicycle elektrik. Kegigihan ibu kepada 7 orang anak itu kami paparkan dalam segmen Potret Inspirasi. Diam tak diam, sudah hampir 5 tahun Saadah mencari rezeki sampingan menggunakan basikal roda 1. Memilih menjadi penghantar bebas, dia hanya menumpukan perkhidmatan sepanjang Ramadan di sekitar Kelang. Ada. Kita punya kawan-kawan punya vendor lah. Saya ambil order diorang punya taman-taman, masyarakat dekat area Rata Panjang, Bukit Raja. Apa dilakukannya itu sekaligus membantu pendapatan peniaga jalanan. Setiap hari, dia akan mengumpul pesanan makanan dan akan mengagihkannya sebelum waktu berbuka puasa. Selain itu, ujar anak kelahiran Kelang ini, dia tidak menjadikan imejnya yang berpurdah sebagai halangan untuk dia bergerak lincah. Dari segi fizikal dan mental nak kena kuatkanlah fizikal sebab kita bawa barang. Dengan roda ni tak ada handle. And then so kena standby lah, imbang badan apa semua. Sebab setengah orang kata tak ada handle, tak jatuh ke apa kan. So kita memang kena pandai balance. Menyifatkan rezeki tidak pernah salah alamat. Hasil perkongsian mengenai aktivitinya di media sosial, dia ditawarkan tajaan oleh pengusaha kenderaan micromobility di China untuk memilih basikal roda 1 baharu bagi kegunaannya. Saadah berkata, meskipun kerjaya penghantar itu hanyalah sampingan, selagi ada permintaan, dia akan terus melakukannya kerana niatnya untuk mempermudahkan urusan orang lain yang memerlukan.